Bukan ke kemarin kita baru jumpa? Tadi pun you dah tengok muka I kan? I nak jumpa you sebab I ada hal nak bincang dengan you. Okay, I'll pick you up. Office you kat mana? Aduh, it's okay. I boleh drive sendiri. Kita jumpa masa lunch. I said, I ambil you. Now, bagi tahu I office you kat mana? ESR Enterprise. Tahu tak kat mana? You tak payah risau I tahu ke tak tahu. Dalam pukul 1 macam tu I ambil. Alana Sofia. I tak tahu apa sebenarnya yang you nak. Tapi gelagat you sentiasa buat I tersenyum. Miss Alana, I am so sorry. Sebab sekali you dah cabar I takkan berundung. So it's not gonna happen. Dah cepat makan. Pergi lambat macam mana? Okay. Please lah. Tolonglah batalkan. Please lah. You tak kenal I tak kenal you. Takkan kita nak teruskan plan ni. Please, tolonglah. Itu I suka tengok you back macam ni. Comel. Okay, tak apa. Fine. Kalau you datang rumah I juga, I akan cakap dekat my parents untuk tolak pinangan you. You nak ke bila family datang rumah I, lepas tu I tak nak kena reject? Tak malu ke? Fine. Up to you lah.